Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak sambal sardin yang mudah dan sedap. Jom tonton cara saya membuatnya. Okey, ni ada 2 tin sardin saiz sederhana. Dan ada bahan-bahan lain, ada bawang putih, bawang merah, halia, cili kering. Ada juga bawang holland dan cili padi. Okey, mula-mula saya kisar dulu bawang putih, bawang merah, halia dan cili kering sehingga hancur. Seterusnya, bolehlah panaskan minyak, tumis bahan kisar ni sehingga pecah minyak. Masukkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Masukkan juga sos cili. Teruskan kacau sehingga sambal ni betul-betul masak. Bila sambal ni dah pecah minyak, dah masak, dah cukup rasa semua, boleh masukkan sardin. Teruskan kacau sehingga sebati. Akhir sekali barulah masukkan bawang holland yang dihiris bulat dan juga cili padi yang dipotong menyerong. Teruskan kacau sehingga bawang ni layu. Kalau ada limau nipis, boleh perahkan airnya ke dalam masakan ni untuk sedapkan lagi rasa sardin ni. Tapi saya tak letak pun sebab tak ada limau nipis. So, nampaknya sambal sardin saya dah siap. Bolehlah dihidang, makan dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Okeylah korang, itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.